Okey, bila kita dengar je perkataan teori konspirasi, apa yang terus terlintas dalam fikiran kan? Selalunya kita akan bayangkan seseorang yang macam paranoid sikit, yang buat dakwaan-dakwaan liar tentang konspirasi golongan elit untuk menipu orang ramai, dan kita macam dah terbiasa untuk tolak tepi je pandangan mereka ni. Tapi, jom kita fikir betul-betul. Sesiapa je yang persoalkan naratif rasmi, tak kira dari kerajaan atau mana-mana pihak berkuasa, adakah mereka ni memang tak waras? Ataupun ada sesuatu yang lebih dalam di sebalik label ni? Jom kita selami lebih dalam lagi. Sebab jawapan untuk soalan tadi tu ada sejarahnya yang tersendiri. Dan jujur, ia mungkin akan ubah cara anda pandang keseluruhan perdebatan ni sampai bila-bila. Okey, walaupun konspirasi ni dah wujud sejak zaman berzaman, istilah teori konspirasi yang diguna sebagai satu penghinaan ni sebenarnya adalah satu ciptaan yang agak baru. Ia bukan muncul macam tu je. Ia ada titik permulaan yang sangat spesifik. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, penting untuk kita faham dulu definisi yang neutral. Menurut sejarawan Catherine Olmsted, teori konspirasi ni cumalah satu cadangan tentang satu konspirasi yang belum lagi dibuktikan. Ia tak baik, ia tak buruk. Ia cuma satu hipotesis yang perlukan bukti. Itu je. Jadi, macam mana istilah yang neutral ni boleh bertukar jadi macam satu senjata? Nah, sumber kami mendakwa ia berlaku melalui satu kempen propaganda yang memang disengajakan oleh CIA pada tahun 1960-an. Tujuannya? Untuk senyapkan para pengkritik. Segalanya bermula dengan salah satu peristiwa paling traumatik dalam sejarah Amerika, pembunuhan Presiden John F. Kennedy. Siasatan rasmi yang dibuat lepas tu, ia menimbulkan lebih banyak soalan daripada jawapan. Dan inilah yang membuka ruang untuk campur tangan CIA. Garis masa ni menceritakan segalanya. Tengok ni, 1963 JFK dibunuh. Setahun kemudian, laporan Suruhanjaya Warren salahkan seorang penembak tunggal. Tapi, ramai sangat yang tak percaya. Sampai ke tahun 1967, keraguan orang ramai ni jadi begitu kuat sampaikan CIA rasa mereka terpaksa buat sesuatu. Petikan ni memang merumuskan keraguan orang ramai dengan sangat baik. Logik di sebalik cerita rasmi tu macam goyah sikit kan? Seorang penembak tunggal dengan suspek yang mengaku dia cuma kambing hitam sebelum dia sendiri ditembak mati dalam tahanan polis. Macam yang The Heaven Smith cakap, tentulah orang ramai nakkan jawapan yang lebih baik dari itu. Dan inilah tindakan CIA tu. Melalui arahan 1035-600, mereka bagi arahan yang sangat jelas kepada ejen-ejen di seluruh dunia. Matlamatnya bukan untuk buktikan laporan tu betul, tapi untuk serang kredibiliti orang-orang yang kritik laporan tu. Mereka disuruh untuk panggil pengkritik ni ahli teori konspirasi. Tuduh mereka ada niat tersembunyi, macam tolong komunis lah, nak cari untung lah, dan cop mereka sebagai orang yang tak rasional. Dan kempen ni memang berjaya. Ia mencipta satu label yang sangat berkesan. Lepas tu, ahli teori konspirasi bukan lagi seseorang yang ada hipotesis. Ia jadi gelaran untuk orang yang gila atau pelampau. Ia jadi jalan pintas untuk kita tolak je apa-apa hujah tanpa perlu berdebat pun. Okey, salah satu hujah yang kita selalu dengar ialah konspirasi besar ni mustahil boleh berlaku sebab rahsia tak boleh disimpan lama-lama. Mesti ada orang yang akan bocorkan. Tapi, betul ke macam tu? Kat sinilah letaknya perdebatan utama. Orang yang tak percaya konspirasi ni selalunya akan tunjuk skandal macam Watergate dan cakap, nampak tak, kebenaran akhirnya akan terbongkar juga. Tapi, sumber kami cabar pandangan ni. Mereka kata, sebenarnya kerajaan ni sangat-sangat mahir dalam menyimpan rahsia bila mereka nak. Sejarah sendiri dah buktikan. Cuba fikirkan projek Manhattan, projek untuk bina bom atom. Beribu-ribu orang terlibat tapi ia dirahsiakan sepenuhnya. Atau kita tengok je fail Epstein. Walaupun ramai pegawai tahu butirannya, nama-nama besar masih dilindungi. Ini tunjukkan yang kerajaan memang mampu simpan rahsia besar bila mereka betul-betul nak. Dan taktik-taktik ni tak berhenti pada tahun 60-an tau. Sumber kami beralih pula kepada macam mana idea untuk kawal naratif ni telah berkembang jadi cadangan yang lebih canggih pada zaman moden ni. Cuba dengar istilah ni, penyusupan kognitif. Idea ni datang dari Cass Sunstein, seorang sarjana undang-undang dari Harvard yang pernah bekerja bawah pentadbiran Obama. Cadangan dia, ejen kerajaan menyusup masuk ke dalam kumpulan-kumpulan yang bincang teori konspirasi untuk lemahkan mereka dari dalam.
Tujuannya sangat jelas, bukan untuk berdebat tentang fakta, tapi untuk menanam keraguan dan memperkenalkan kepelbagaian kognitif. Senang cerita, ia adalah untuk memecah belahkan mana-mana kumpulan yang dah jadi terlalu berkesan dalam mencabar naratif rasmi. Ini membawa kita kepada kritikan pedas dari D. Heaven Smith. Cuba fikirkan ironinya. Kerajaan dicadangkan untuk berkonspirasi menentang rakyat yang curiga tentang konspirasi kerajaan. Kan macam logik terbelit? Sebab itulah dia sifatkan ia sebagai sesuatu yang Orwellian. Okey, sekarang kita dah sampai ke hujah yang paling provokatif dari sumber kami. Satu contoh sejarah yang betul-betul terbalikkan idea tentang siapa sebenarnya ahli teori konspirasi ni. Sedia, sumber kami berhujah yang dokumen pengasas Amerika Syarikat itu sendiri, iaitu Perisytiharan Kemerdekaan, pada dasarnya adalah satu teori konspirasi terhadap Raja George dari Britain. Peristiharaan tu bukan setakat sinarakan rungutan tau. Ia membingkai semua rungutan tu sebagai bukti wujudnya satu rancangan oleh Raja untuk tubuhkan kezaliman mutlak. Para pengasas negara tu sebenarnya menuduh Raja berkonspirasi menentang mereka. Dan mereka guna teori ni untuk halalkan revolusi mereka. Jadi, apa pengajaran utamanya? Ia bukan tentang percaya pada setiap teori konspirasi yang kita dengar. Banyak je yang mungkin salah. Tapi sebaliknya, ia adalah satu seruan untuk kita sentiasa berwaspada. Satu peringatan untuk tidak secara automatik tolak sesuatu hanya sebab ia dilabel teori konspirasi. Terutamanya bila kita dah tahu sejarah di sebalik istilah tu. Dan ini tinggalkan kita dengan satu persoalan penting. Kalau sebuah negara sehebat itu diasaskan atas apa yang hari ini kita panggil teori konspirasi, apa sebenarnya risiko bila kita biarkan label tu sahaja yang menetuk perbincangan? Fikirkan sejenak. Mungkin bahaya yang lebih besar bukanlah mempercayai teori yang salah, tetapi mengabaikan teori yang mungkin betul.